What's up guys? So ini adalah video masak kedua terakhir sebab esok kita ada lagi satu je video and then habis dah sesi persekolahan kita. Sedihnya. Okay, kita nak buat puding buah naga. Korang ambil 1 tin susu cair, 2 cawan fresh milk, 1 cawan air and then setengah cawan susu pekat. Lepas tu tambah setengah cawan air laici dalam tin tu. Lepas tu korang masukkan 1 paket agar-agar yang ni 10 gram 10 gram jangan lebih. Okay, lepas tu korang asingkan 2 bekas macam ni sama rata pun tak apa. Lepas tu kita lenyekkan 1 biji buah naga. Potong kecil-kecil baru senang lenyek sikit. Lepas tu korang campurkan buah naga tu ke dalam 1 portion kuah kita buat tadi. Lagi 1 portion tu pula korang letak hirisan buah laici dalam tin tadi. Lepas tu korang masak. Masak buah laici dulu. Bagi dia panas sikit, mendidih sikit, terus padamkan api and letak dalam bekas-bekas cantik macam ni lah. Tema kita kan open house tahun ni. So senang. Tak perlu letak dalam peti sejuk tau. Bagi dia cool down sekejap, bagi dia mengeras sikit, baru korang masak layer buah naga ni pula. Sama juga, dah mula panas mendidih sikit, baru korang tuang ke atas kepada layer laici kat bawah tu and then korang bagi dia cool down dekat luar. Kalau ada buih-buih kat atas, hilangkan buih tersebut, letakkan irisan buah naga lagi, tutup, barulah kita letak dalam peti sejuk. And bila tetamu dah datang, dah boleh hidang. Cantik bekas dia, elokkan rupa dia. Nak lagi extra, boleh letakkan lagi balance air laici dalam tin tadi ke atas, bagi dia lagi moist, lagi sedap lah. And korang akan dapat rasa buah naga dengan laici sangatlah perfectly harmonized together. Makan sangat sedap. Yang ni tak perlu open house pun tak apa. Nak buat untuk berniaga lepas raya nanti pun boleh juga. Okay, stay tune. Esok one more recipe. Dah. Rasa leci dengan buah naga ibarat dikahwinkan bersama-sama, berjodoh. Yang ni wajib makan sejuk-sejuk. Okay? Bolehlah buat untuk open house raya nanti. Selamat Hari Raya.